Mesti korang dah pernah lagi makan nasi goreng mayonis kan? Biasa macam pelik-pelik je kok. Dan makan sekali memang nak lagi. Alang-alang ada seekor ketan bunga dalam peti, masak sekali ya. Mai kita panaskan kuali dulu. Masuk minyak satu sudu. Pusing sekali biar minyak kena semua kali. Lepas tu kita keluarkan minyak dan masuk butter sekeping. Cara macam ni barulah butter kita tak akan jadi hitam. Kita tumis dulu bawang putih dengan bawang holland. Lepas tu barulah masuk capsicum merah, capsicum kuning, capsicum hijau dan sausage. Tumis dulu biar wangi, barulah kita masuk 2 mangkuk nasi. Korang boleh guna mayonis Japanese style yang Richard guna ni. Mayonis brand QP ni rasa dia sedap sikit. Dari dulu dah Richard guna mayonis QP ni. Kita boleh juga guna mayonis Japanese style ni untuk sapu roti, kicau makanan dan gaul salad. Mayonis kita goreng dengan nasi biar rata dulu, barulah masuk chicken stock, garam dengan lada sulah. Goreng lagi selama 1 minit 30 saat. Okey dah. Itu dia nasi goreng mayonis hari ni. QP ada buat kontes sempena raya Cina yang dia bagi adalah sebanyak RM28,888. Tarikh kontes ni akan bermula dari 5 Januari hingga ke 25 Februari 2024. Sedap kalau dapat Xiaomi Smart Cooking Robot balik rumah. Dok pun kalau dapat air fryer ataupun TNG Reload Pin RM50 pun okey kok. Senang je nak join kontes ni. Belanja minimum RM15 ke atas untuk mana-mana produk QP. Sharekan resepi dan korang akan berpeluang untuk menang hadiah tersebut.